Rasulullah ketika bermusafir, Rasul akan semayang di atas kenderaan. Rasul akan semayang di antara sunnah yang Rasul buat, Rasul semayang atas kenderaan. Dan nak semayang mana? Semayang gitu kan. Dan nak rokok mana? Rokok isyarat. Sujud isyarat. Lepas tu nak diri, semayang sunat tak wajib diri. Lepas tu nak ada kiblat mana? Okey, kita cover dah. Sembayang sunat ketika dalam perjalanan, dalam bermusafir. Dalam bermusafir, dia tidak wajib ada kiblat. Jadi kalau kita nak pergi mana? Kita nak pergi mana? Dia masalah gugur ataupun tidak menjadi syarat ada kiblat bagi sembahyang sunat ketika bermusafir. Dia tidak disyaratkan perjalanan tu jauh. Kita nak pergi bandar je. Kita nak pergi bandar. Daripada Bukit Payung ke bandar ni dah sampai pun 2 marhalah. Berapa kilometer je? Berapa kilometer? 20 kilometer dah sampai sini lah. 20 kilometer tak? Sini ke bandar. 15 kilometer je. Dekat ke? Sini ke bandar. Jadi kalau kita duduk pada Kuang, keluar daripada pada Kuang saat itu, keluar daripada pada Kuang dikirakan kita bermusafir. Masa keluar daripada pada Kuang, mana keluar pada Kuang sini? Lepas dah persyarat keluar je. Keluar dah. Okey, siapa dah persyarat saat itu boleh dah kita semayang sunat atas kenderaan. Di atas kereta bawa kereta semayang atas kenderaan. Baik, semayang. Allahu Akbar. Cuma kalau boleh kita ada kiblat masa kat takbiratul ihram, wajib ada kiblat masa takbiratul ihram. Kalau tak boleh, tak apa. Okey, masa akad takbiratul ihram ada kiblat kejap. Allahu Akbar. Okey, sampai kat syarat lampu merah, pusing tubuh sikit, ada kiblat gitu. Pusing tubuh je sikit. Allahu Akbar, pusing gini mula. Bawa kenderaan. Gerak banyak dimaafkan. Masuk biar, tekan minyak, tekan berik, dimaafkan. Lepas tu sampai masa habis baca Fatihah, baca sampai masa nak rokok, Allahu Akbar. Tapi jangan rokok teruk kan, sikit je dah. Lama kan nak nampak depan kan. Sikit je. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tak ada masalah, tunduk je. Biasa kita bawa kenderaan. Biasa kita tunduk gitu. Hak yang bawa kenderaan gitu tu orang hak baru belajar. Orang baru boleh lesen, gitu bawa kenderaan. Tu orang baru boleh lesen. Kita orang hak boleh lama hak boleh lesen ni, pusing kat tu dak apa, pusing kat ni dak apa, biasa dah. Gitu kan? Orang hak yang boleh lesen, bawa kenderaan gitu kita ada masalah dah, biasa. Sengit tengah-tengah bawa rasa sakit belakang. Buat gitu biasa kan? Jadi aku tunduk sikit masa rokok. Sami Allahu liman hamidah. Sujud rendah sikit. Allahu Akbar. Tapi masih nampak lagi depan. Jangan bahang sujud atas tangan tu. Memang dah nak bawa kenderaan. Nak bawa orang ni langkah habis orang lah. Baik, tak boleh pula gitu. Ni kena buat. Sebenarnya biar kena buat benda ni. Sebab benda ni di antara sunnah Rasulullah. Biar benda yang pernah dibuat oleh Rasulullah kerap kali biar ada juga buat dalam hidup kita. Baik, maksiat orang banyak nak buat. Bawa kereta lambat tengok anak dara nitah. Gitulah duduk. Lambat tengok orang puan nitah. Semayang dah. Baik, bukanlah kata wajib semayang, cuma tu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dah atas motor ke, atas basikal ke, jalan kaki ke, sama juga jalan kaki. Kita nak jogging ke, dah petang-petang jogging ke, jogging daripada pada Kuang ni sampai ke mana di Nuah, Undang sebagai contoh. Lepas tu pusing balik. Okey, keluar daripada pada Kuang, lalu jogging. Semayang lah. Allahu Akbar, jalan. Cuma masa akad takbiratul ihram dah kita jalan kaki kan, ada ke kiblat tu. Lepas takbiratul ihram jalan. Jalan. Sampai masa nak rokok tak apa masalah, tak ada masalah. Rokok macam biasa pun tak apa. Sujud macam biasa pun tak apa. Dah tanah kotor. Kotor tak semestinya haji. Dah Rasulullah dulu bukan semayang atas ketika musafir cari masjid dah. Masjid masa zaman Rasul ada berapa peti masjid je. Baik, semayang atas tanah tu lah. Dah hak tu lebih comel lagi semayang atas tanah. Sebab tempat kita sujud saat ni tu, tempat kita sujud tu akan menjadi saksi di padang di akhirat bahawasanya kita pernah sujud situ. Malu Allah mung ni malu. Nak sabar malu orang pakai seksi dak malu kita. Kita nak buat ibadat malu kat orang. Allah komang sungguh. Kita kadang-kadang dak kena letak tepat. Tu bukan malu tu. Tu tak ada batu kalau gitu. Kalau cakap kita kena beza di antara malu dengan penakut. Nakut gitu. Bukan malu gitu. Orang buat maksiat dak malu, kita nak buat ibadat kepada Allah. Malu kau orang. Allah komang sepandang sungguh. Takut malu. Malu benda. Dah takut tepi jalan, jangan buat tepi jalan, masuk tengah nu sikit. Masuk dalam nu sikit.
Jadi sebenarnya benda yang kalau kita pandai boleh kita buat sebenarnya. Itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kita tak ada kiblat? Ketika kita sembahyang sunat, ketika kita sedang bermusafir, kita sedang dalam perjalanan, duduk atas lori ke, duduk atas kereta ke, duduk atas van ke, atas motor ke, atas basikal ke, jalan kaki ke, boleh kita sembahyang sunat.